kereta api mari di Bucu Mano leh, tapi suk-suk yo kena berhenti di Stesen Tasik. Sebab apa yo kena berhenti situ? Kita mari dengarkan talk ni bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Leh, kita belum tahu dah bagi bunyi kata leh di tempat kita di jalan lok di Tasik yo ada ijtima lo bagi ulama-ulama tapung leh buat dakwah tapung hok panggil kita nak pergi di situ leh bagi awal situ leh masa 3 hari. Leh masa 3 hari 420 sampai 43. Tapi kalau dalam ni leh nak kata kereta api lok ambil di Stesen Bakok leh ataupun Ciamai mana leh yo turun weti di Stesen Tasik nak kabuan nak. Biasa tu yo weti tu Stesen bagi Stesen Libong Catatan ni. Stesen Tasik lah ya dak weti mana ni. Ya langsung pergi. Tapi hok dah nak kabuan pi nak Stesen Lagu mana kabuan apa ya weti be. Sebab apa do lah wak dakwah situ lah panggil wak ijtima lok lah. Dia masa 420 sampai 43 nak siapa ni boleh pergi ka. Sampai dah lah sipat lah. Lepas tu kita boleh dengar lah panggil kita mari turun dah. Dak jauh lah pasang siapa di Tasik situ. Lepas tu boleh ada lah untuk nama ke ataupun ada lemo berikan situ. Lah biar nak mari lah naik kereta api turun di Stesen Tasik boleh lah. Ya berikan ya YouTube serta panggil YouTube kabuan YouTube situ semua lah. Lepas tu nak kata kita duduk di rumah duduk di mana boleh lah. Saudara kita nak pergi lah nak pergi di Tasik tu boleh pergi. Lah kita pergi cari masa peluang kita pergi. InsyaAllah lah saudara kita duduk di mana saja. Bukan saja panggil Taning jalan di Bung adalah seluruh selatan lah panggil dalam seluruh negeri kita lah. Lah dak kira Pattai, Ciamai, Pahang Kelang dan belakang. Dan juga negeri luar ada juga lah India, Pakistan dan lain-lain lagi negeri. Lah untuk nak mari di Iktimat Lok di Tasik. Begitulah kita dengar video ni dah. Bolehlah kita bersama kita pergi di Iktimat Lok di Tasik be. InsyaAllah kita bersama be. Tepat 20, 21, 22, 23. InsyaAllah kita bersama be di Tasik Iktimat Lok. InsyaAllah bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.